Okey. Boleh lagi kan 20 minit kan? Okey, 30 minit. Aku minta 20 minit, dia bagi 30 minit. Okey. Siapa orang baru kat sini? Kat tangan. First time datang. Tengok. Kat tangan. Akhirnya Iqmal bawa isteri dia. Lagi. Okey. Ani. Orang baru. Okey, bagus. Okey. Betul? Dah off. Okey. Tahu tak apa kata ada tu? Mari kita sama-sama fikir. Betul tak? Dah lama dah daripada pagi tadi cerita. Macam-macam cerita. Betul tak? Kesihatan, berniaga, macam-macam. Kan? Banyak tak masuk dalam otak kita? Banyak. Siapa kata banyak kat tangan? Siapa kata tak ada masuk apa-apa pun? Tak masuk-masuk? Tak faham-faham lagi, ada tak? Tak ada, semua masuk kan? Alhamdulillah. Okey. Mari kita sama-sama fikir. Boleh mari kita sama-sama fikir. Inilah dia. Kita. Masa kita kecil tu, saya baru faham yang tu. Kan? Dulu berlaku benda tu, tak faham. Dapat cucu, dia nak makan, dia menjerit terus. Kan? Lepas tu yang dah besar sikit, dia nak main je. Kan? Dia dah sekolah, samalah. Belajar tidak, main. Kan? Universiti pun sama. Kan? Saya universiti sampailah saya dapat ijazah, masih main-main. Betul tak? Belajar tu semua terpaksa. Betul tak? Setuju tak? Siapa yang ni, serius lah belajar, siapa tak? Ingat kan? Tu sebab yang belajar serius tu dia jadi doktor. Yang tak jadi doktor ni semua main-main. Betul tak? Betul tak? Tu sebab saya, siapa yang serius dia jadi diamond. Betul tak? Kalau tak serius jadi diamond tak? Tak jadi. Okey. Sekarang dah kerja, betul tak? Seronok tak kerja? Siapa seronok kerja kat tangan? Kan? Siapa hari Senin, bestnya pergi kerja. Sikit. Apa tak? Siapa doktor tadi tangan? Syoknya pergi kerja. Tak ada. Kan? Nampak tak ada seronoknya kerja. Yang tu, yang pakai tie tu, keluarga yang dah ada, tu dah pangkat pengurus lah tu. Pengarah, pengurus, senior engineer, itulah tu. Kan? Kalau berniaga tu kira dah ada company lah. Kan? Kalau buat elektrik tu kira dah, semua elektrik dah ada beli pasar, macam tu lah. Okey tak? Seronok tak tu? Siapa kata seronok kan? Bestnya berniaga, ada tak? Buka kedai Dobi, bestnya. Kan? Berebut-rebut orang tak baju. Kan? Betul tak? Yang bawah ni, nak tahu apa? Apa dia RTM? Pandai dia ni. Kan? Rehat tunggu mati. Kan? Betul tak? Kalau saham tu nak tunggu apa lagi? Betul tak? Rehat tunggu mati lah, betul tak? So tuan-tuan dan puan-puan, sekarang anda di sana, universiti, kerjaya, kerja. Kan? Rehat tunggu mati ni pun insya-Allah kalau betul ubatnya dia boleh, tongkat boleh buat. Dia boleh kahwin lain, tak apa. Seronok kau dengar kan? Dah tetap punya cerita. Okey. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua pilihan masa depan untuk kita. Dua. Ya. Satu, kita belajar sampai umur 25, usaha keras 5 tahun, 3 ke 5 tahun, you rehat sampai mati. You rehat sampai mati. Kan? Pilihan A. Okey? Ambil lah tu. Okey. Nombor 2, you belajar sampai 25 tahun, usaha. Berapa tahun tu? 20 tahun tu? 40, 30, 40 tahun. Lepas tu you rehat. Boleh tak? Boleh kan? So you nak A ke you nak B? Oi. Siapa nak B kat tangan?
Sekarang ni kita dekat B, betul tak? Betul. Kan, betul? Betul. Ada tak yang dekat C? Dia apa? Ha? C. Dia apa? Kan? Kan, nampak So kita semua nak pilih A, betul tak? Betul. Setuju tak? Setuju. Kan, okey. Tengok lagi. Kalau kita kerja, macam itulah kita punya graf pendapatan kita. Work stop, income pun stop. Itulah current income. Apa yang you dapat sekarang ni, itulah dia. Tak ada lebih pada tu. Ya? Sampai satu masa, dia akan turun. Habis. Okay? Kalau kita buat business conventional, tu, project stop, income pun stop. Nampak tak? Betul? Kan? Project stop, income pun stop. Kalau buka klinik, patient stop, income pun stop. Kan? Jadi lawyer, tak ada kan? Tak ada klien stop, income pun stop. Nampak Tu. Itulah current income. Kan? Bila income akan stop? Kalau kita kerja, kita sakit, kita kena buang, kita mati. Kan? Okay? Kalau kita business conventional, apa dia? Kan? Tadilah tak ada projek, kan, kena buang, kan, lesen ditamatkan, macam-macam lah. Ya? Okay? Okay? Yang ni, masa saya kerja dulu, masa saya kerja kat sana ni, saya buat bisnes dah. Conventional business. Buka college, buka tu. Macam tu lah rupanya. Macam tu. Tak ada orang nak beritahu saya yang ni. Tak ada orang. Kan? Sebab cakap pandai sangat. Bila orang cuba nak beritahu, kita tanya, dia tak boleh jawab. Itu masalah dia lah kan? Kan? Maksud dia, tak ada orang nak sponsor saya, STP. Show the business plan yang ni. Tak ada. Belum ada. Kan? Tak sempat. Dia tak sempat. Ya. So inilah yang saya belajar dalam bisnes ni. Kan? Saya nampak bisnes ni dia. Dalam bisnes ni, nama dia business networking ataupun community. Kan? Kita ada current income. You buat ni, you aktif buat, current income you buat. Sambil you buat current income, you boleh dapat passive income. Kan? You buat kerja satu, you boleh dapat current income, you akan dapat passive income dan you akan dapat legacy income. Ya? Faham tak apa income tu? Kan? Current income tu apa? Kan? Current income tu macam gaji lah. Itu sebab bila kita buat business MBA ni, bulan-bulan kita dapat bonus. Gaji dapat 30 hari bulan, bonus MBA dapat 13 hari bulan. Kan? 31 hari bulan tu dia terbalikkan je 13 hari bulan. Okey tak? Kan? Betul tak? Kan? Kan? Dia terbalikkan je 13, 31. Ya? Passive income tu apa? Sambil kita buat sekarang ni, yang mendapatkan kita dapat bonus ni, itu yang menyebabkan kita dapat passive income. Apa maksud dia? Sambil kita tadi yang Jozi kata tadi kan, kacau-kacau vitamin C, ajar-ajar orang masak, ajar-ajar orang gosok gigi, kan? Bonus current income tu pun dapat. Tapi passive income tu akan menunggu kemudian. Sebab orang yang kita ajar gosok gigi tadi, dia tak akan berhenti gosok gigi. Faham tak? Bila kita berhenti mengajar dia, dia berhenti ke gosok gigi. Faham? Kan? Saya berhenti datang kelas, you all berhenti gosok gigi ke? Kan? Tak kan? Itu dia. Kan? Nombor 3 apa? Saya mati, you all berhenti gosok gigi ke? Tak apalah, Cik Syed dah tak ada. Kan? Saya tak gosok gigi lah. Nampak tak? Nampak tak? Saya tak payahlah pakai ubat ketiak. Nampak tak? Nampak? That's why business MBA ni, dia apa? Dia bukan setakat ajak, setakat buat, tak. Dia educate orang. Bila dia educate, maka you akan dapat 3 source of income tadi. Auto. Kan? Okay? So you nak A ke nak B? Kan? So ni A. Ya? Yang ni A, yang sana tu, yang kerja tu pasti takkan A. Ya? Yang business conventional tu pasti takkan A. Pasti. Pasti. Okey Okey, ni dia. Ya, ni dia. You aktif sekarang 3 ke 5 tahun, you akan jadi pasif. Ya. Bila you dah pasif, buat cara betul, you akan pasif. Lepas tu apa? You ada warisan bila you mati. Okey? Nampak
Okay, 3-5 tahun aktif cara yang betul. Kalau cara tak betul, dia akan jadi tak pasif. Okay? Okay. Apa yang saya tunjuk ni? Durian kan? Siapa nak makan durian datang rumah saya. Ini bukan saya tunjuk, ini sebenarnya dusun durian saya. Kan? Bukan saya tunjuk, bukan saya punya. Saya punya sekarang ni. Tapi yang buat ni bapak saya. Buat senang tak nak tanam durian tu? Oh, susah kan? Bapak saya dah meninggal, dia tak sempat rasa pun durian ni. Tak sempat rasa. Kan? Dia tak sempat rasa pun durian. Kan? Tak sempat rasa. Kan? Masa dulu hutan dia, pokok-pokok dia besar-besar tu, pokok besar tu kan? Hutan dia. Kita tebang bukan saya lah. Bapak saya. Bapak dan mak saya tebang semua ni, tanam semua. Apa dia buat? Letak baja, letak tu, letak ni kan? Agak nampak tak dia punya fikir? Yes. Kan? So anak cucu boleh makan, betul tak? Dia dapat makan tak? Tak. Kan? Tapi dalam bisnes Amway, you buat, you pun dapat makan, faham tak? Dan orang lain pun dapat manfaat. Nampak tak? Okey? Besar dusun ni. Besar. Lebih 50 pokok, 100 pokok. Kan? Yang tu siapa yang bunyi? Anak, cucu, cicit. Sebaik tengah. Ada tak dia datang? Bapak saya cakap dulu, tak apalah. You banyak ni? Susahlah nak buat ni. Kan? Sebab nak tinggal cucu, nak tinggal anak. Siapa? Pak Mat Kan? Jadi tak benda tu? Jadi. Nampak kan? Kalau tidak, kalau kita bapak saya tak buat dulu, ada tak cucu cicit nak makan? Tak ada. So kalau kita nanti, apa kita nak tinggal dengan cucu cicit kita? Tak ada apa kan? Ada tak? Nampak kan? Tak ada. Kan? Rumah kita makan lagi. Ni banyak rumah boleh buat ni kalau besar macam ni kan? Apa yang kita tinggalkan kalau kita tak fikir sekarang? Faham tak? Kalau kita nak usaha sekarang, tak fikir sekarang, apa yang kita akan tinggalkan? Baik? Okay? Yang ni pagi tadi. Saya suruh adik saya ambil gambar. Tengok. Ni suasana di kampung. Di dusun durian. Kan? So memang banyaklah duriannya kan? Besar-besar. Kan? Ini semua apa? Hasil daripada susah payah mak dengan bapak saya. Kan? Bapak saya memang tak dapat rasa durian ni. Mak saya pun tak makan sekarang ni. Dia duduk atas katil 100 tahun. Ni manggil. Ya, betul. Kan? Nampak okey? Siapa nak makan durian angkat tangan? Datang rumah ya. Perlahan je dia buat. Nampak tak pergi tu. Okey. Ayah ni saya belajar dari isteri saya tu lagi. Kan? Kita ambil contoh orang yang pasang batu bata kan. Pernah dengar kan? Siapa yang pernah dengar tak apa, yang belum pernah dengar. Satu orang sana tu, ada 3 orang pasang batu bata. Kan? Satu orang sana tu dia nak pasang-pasang tu dalam otak dia apa? Ambil upah ya, dapat gaji, dapat upah habis. Kita betul tak? Besok buat lagi dapat upah. Faham kan? Orang kedua, dia nak siapkan satu dinding tu. Besok dia buat satu dinding lagi. Kan? Dia bakal macam kontrak lah. Besar, banyak lah kerja dia kan. Kalau siap 2 dinding, lagi banyak lah. Nampak tak? Itu je. Kan? Yang sana kerja, yang sini conventional business. Okay? Yang sini, kan? Sambil dia pasang tu, dia fikir apa? Dia tengah buat istana dia orang. Kan? Lain tak cara kerja dia? Lain tak cara kerja dia? Yang sana asalkan siap je. Yang sini cantik sikit lah supaya nanti dapat kontrak dinding lagi satu. Faham Yang sini dia mesti betul-betul ni. Dia nak duduk istana, cantik dan sebagainya. Nanti orang nak follow. Faham Lain tak cara kerja dia? Orang nombor 3 ni dia pasang batu dengan apa tadi? Dengan impian. Faham Yang ni ada impian tak? Kais pagi makan petang. Kais petang makan petang. Itulah. Kan? Yang ni apa?
Tambah sikit lagi lah, tu je. Yang ni nampak tak? So yang ni lah, ni anda. Sekarang ni yang anda kat sini. Anda kena dekat sini, faham Kena bila kita buat bisnes ni dengan impian, ya. Okay, ni tadilah you aktif. Apa yang speaker-speaker sebelum ni dah buat, semua dia cerita macam ni, dia aktif pergi demo, pergi tu. Nampak macam tu lah pasang batu je, kan? Tapi dalam otak dia orang apa? Nak jadi diamond, nak jadi itu. Nampak ya? Pasang batu je. Tapi bila dia berhenti, tu dia terus dapat pasif. So dalam bisnes Amway ni, bila you buat, you dapat apa? Kebebasan masa, kebebasan kewangan, kebebasan lokasi, betul tak? Kan? Tak mana? Bila you buat, you sampai sini apa? You dah tak kerja, betul tak? Kan? Dah bebas masa. Tapi masa you dekat sini, duit you dekat sini. Ni apa? Bebas duit lah, betul tak? Bila bebas masa, bebas duit, dekat sini boleh buat apa? Mana-mana boleh travel. Nampak itulah beza dia. Ya? Okay? Kita mati, anak sambung. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bisnes Amway ni, bila kita nak fikir nak buat bisnes Amway ni, kita punya impian tu mesti ada kat sini. Yang ni lah gambaran dia. Bila kita masuk sekolah, kita belajar dalam otak kita, satu hari saya nak jadi doktor. Kan? Itu je. Yang benar dia tak tahu pun macam mana kerja doktor tu sebab ramai jadi doktor. Kan? Dia tak tahu pun kerja doktor tu kan. Kan? Tapi dalam otak dia nak jadi doktor. Nampak Nampak kan? So untuk jadi doktor kenapa? Kena belajar puluh tahun, betul tak? Lepas jadi doktor kenapa? Dah belajar tu baru dia boleh injek orang, betul tak? Kan? Kalau dia tak belajar injek orang, apa jadi? Injek diri sendiri, apa jadi? Nampak tak? So penting kita belajar. So dalam bisnes Amway ni, ini benda ni kita nak kena ingat dalam otak kita. Kat belakang otak kita ni, bila kita capai 3%, lebih kurang RM50 duit kita. Kan? Bila kita capai 12%, lebih kurang RM1,500. Bila kita capai 21%, tu dia RM8,000, RM10,000, RM15,000 sebulan. Kan? So naiklah tangga tu. So dalam bisnes Amway, itulah tangga yang aktif tadi. Daripada sana 3% sampai ke diamond ni, yang kuning ni. Tu aktif. Aktif. Ada kat sini dah boleh start pasif sikit-sikit lah. Boleh pasif lah. Macam tu. Mati boleh ada warisan. Ya. Nampak So ini yang kita nak kena faham, ya. Okey. Mesti ada dekat belakang kita. Ya. Kalau tidak kita akan main kerja lah, main pasang batu je. Kan betul tak? Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, saya dan isteri pun dah buat benda yang sama. Memang mula-mula kita orang kata tak sempat tengok belakang lah. Kan? Jalan terus. Kita nampak yang ujung tu, kita jalan terus. Saya pasang batu, isteri saya pasang batu, dalam otak nak ada istana. Kan? Bukan takat pasang batu. Saya jalan terus. So hasilnya apa? Location freedom. Inilah dia. Kan? Location freedom, melancong, ya. Impian. Tuan-tuan, apa salahnya kita berimpian? Kan? Percuma. Kan? Boleh ke? Okey tak kita berimpian? Percuma. Nak rumah besar, nak kereta besar. Okey tak kita nak duduk kat Mekah tu? Boleh. Kan? Berimpian ke tidak? Nak pergi haji pun RM100,000 tau nak pergi haji. Kalau tak dapat yang kota kerajaan tu. Kan? Okey? Beli. Nanti anak nak sekolah, nak belajar masuk universiti. Tadi siapa yang belajar tadi? Yang Stanford apa? Taylor College tadi kan? Ada anak saya seorang tu belajar. Aduh. Dia hantar WhatsApp je. Kan? Bayar fees RM20,000 sekali masuk. Baik? 2-3 bulan lagi dia hantar lagi. Sakit kepala. Baik? Tu akan datang tu. Tu yang tak dapat PTPTN apa semua kan? Lagi pening. Ya? So, apa salahnya kita ada simpanan? Ya? Okey? Okey, tuan-tuan dan puan-puan.
Kita dah fikir daripada pagi sampai ke petang. So langkah seterusnya ialah apa? Bagi orang yang belum daftar ahli, ada tak yang belum daftar ahli? Cuba angkat tangan. Angkat tangan. Daripada tadi jumpa kan? Dah boleh daftar ahli. RM60 daftar ahli. Kan? Yang belum daftar ahli, dah daftar. Bayar RM60 daftar ahli. Kan? Daftar ahli ni macam-macam dapat. Dia bagi balik barang, dia bagi voucher dan sebagainya. Nampak Kan? Tak ada rugi. Daftar ahli. Okey. Seterusnya apa nak buat? Kita tuntut ilmu. Kan? Jangan kita terus injek orang, injek diri sendiri. Kan? Kita tuntut ilmu. Apa ilmu kita nak belajar? Itu sebab kita sediakan kelas. Step 1, step 2, step 3. Ikut benda ni kita pasti pandai. Ya? Kita pasti pandai. Yang dah lalu-lalu main langgar tu, kita dah lalu langgar je. Tapi kita dah buatkan kurikulumnya untuk anda berjaya. Dengan ikut benda ni, anda pasti berjaya. Pasti berjaya. Okay? BST, Business Startup Training. Untuk mulakan bisnes ni, kena ikut benda ni. Kita akan ajar cara nak guna barang. Tadi yang doktor ajar tadi kan, 4S. Cara nak guna barang, cara nak apa lagi? Cara nak buat jualan, cara nak cakap dengan orang, cara semua kan, cara nak berpakaian pun kita ajar. Kan? Kalau kita ada bau kita ajar, jangan agar tak berbau. Pun itu kita ajar. Sebelum pakai baju, pakai ubat ketiak dulu pun kita ajar. Kan? Sampai macam tu tahu. Betul tak? Kadang kita tak sedar tau, yang nak ubat ketiak kita tak berbau. Tapi tahun 2026 ni orang dah tak berbau ketiak. Sebab orang pakai deodorant MW. Kan? Kalau berbau tu maksud dia apa? Ada prospek kita. Senang kan? Nombor 2 apa? Bila kita nak besarkan bisnes kita, kita ikuti Business Expansion Seminar. Apa tujuan Business Expansion Seminar ni? Kita dah mula berniaga, dah belajar. Kita dah start berniaga. Sikit ke, laju ke, kita dah start. Tapi macam mana kita nak sampai ke satu tahap yang lebih tinggi? Kan tadi kita berniaga, kita nak expand kita punya bisnes, kita kena develop kita punya network, betul tak? Kan? Tadi kita dah buka satu kedai. Kan? Kalau kita nak kaya apa? Macam Zeus kan, dia dah buka satu Zeus. Kan? Lepas tu nak kaya macam mana? Dia buka banyak Zeus, betul tak? Kan? Itu ilmu lain tau. Silat dia, terbangnya silat tu. Betul tak? Kan? Terbangnya silat baru buka banyak Zeus. That's why kita kena hadir Business Expansion Seminar. Kalau kita nak buka satu cawangan, cukup dengan BST tu je. Ya? Okey? Kalau kita nak besarkan lagi, BS. Kalau kita nak besarkan 5 cawangan, bawa 5 orang. Betul tak? Kalau kita nak besarkan 6 cawangan, bawa 6 orang. Kalau kita nak jadi diamond, kita kena ada 6 cawangan, betul tak? Kalau kita nak jadi emerald, kita kena ada 3 cawangan. Macam betul lah. Nampak kan? So kita kena bawa orang yang nak buka cawangan. Dia macam franchise juga. Tapi yang bagus je franchise ni, kita tak payah buka kedai fizikal. Tak, dengan orang. Faham orang yang ada macam kita. Okey? Kemudian apa? Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu kita ada produk dengan business class. Kita ajar produk, kita ajar business. Apa yang kita ajar? Kenapa kita ajar? Dia tiap minggu ni kita, kalau kita berjaya jual satu barang pada kawan kita, pada siapa-siapa pun, dia akan jadi customer kita. Faham Dia akan jadi pelanggan kita. Lepas tu dia jadi apa? Kita lalu depan dia, berbau lah. Dia macam bau dia kan. Kita pun jual ubat ketiak dekat dia. Dia pun beli, berjadi. Kan? Bilang lah, betul tak? Second time, dia berbau lagi, dia jumpa orang lain, betul tak? Tapi kalau kita belajar, ajar dia knowledge, educate dia, ajar dia product knowledge, apa dia akan jadi? Dia akan jadi pelanggan setia. Bulan depan dia akan jumpa lagi. Sebab dia mengguna barang dengan ilmu, so dia akan jumpa kita. Nampak Dia akan jumpa kita. Terus jumpa kita.
Kita dah mati pun dia akan cari kat mana nak beli lagi ubat ketiak. Betul tak? Kan? Okey. So Colgate datang sekolah kita, darjah 1 dia ajar kita gosok gigi. Itu sebab kita pakai Colgate sampai sekarang. Faham tak? Because of education. Kan? So bila kita ajar dia bisnes pula, dalam bisnes kelas tadi, dia pula akan buat bisnes. Faham tak? Bila dia pula buat bisnes, apa jadi? Bisnes kita, dia dah jadi kita punya cawangan lah, franchise lah. Faham tak? So bertambah besar lah. Kan? Itulah proses dia. Ya? Okey. So langkah seterusnya, apabila kita dah belajar ilmu ni, you akan ada sesi kemahiran ataupun aktiviti dengan upline, dengan leaders. So sesi ni, upline ni, tolong offkan tu. Dah habis masa. Pandai siapa hantar tu? Kan? So sesi kemahiran ni bersama upline, bersama leaders. So yang ini akan menyebabkan anda mula membina bisnes. Kan? Kemahiran akan menghilangkan ketakutan kita. Kan? Orang nak bagi salam, salam pertama takut tak? Kan? Betul tak? Salam kedua dah tak takut. Salam ke-10, kan? Sama juga orang buat prospecting dan sebagainya tu kan. Dia takkan takut dah lepas tu. Mula-mula takut kan, lepas tu dah bertambah takut. So kemahiran akan menyebabkan kita maju dalam bisnes ni. Ya, okey, faham ya? Yes. Okey. So ini dia. Kita akan buat BST pada berapa Julai tu? 4 Julai. BST ni 5 minggu. 5 minggu. 5 kali. 5 kali 1 2 3 4 5. Hari Sabtu pagi sampai tengah hari, 8.30 sampai 12.30. So pukul 1 dah boleh sembahyang Zuhur, boleh makan, boleh sembahyang Zuhur. Ya. 8.30 sampai 12.30. Ya. Okey tak tu? 5 minggu. Kan? Habis 5 minggu ni, minggu pertama income you akan naik 1,000. Minggu kedua 2,000. Habis minggu kelima tu you ikut 100%, income you mesti lebih 5,000. Kalau ikut 100%. Kalau tak ikut, dia tak ada. Faham ya? Tak ada. Kan betul tak? Kan? 5 minggu. Siapa boleh join? Siapa yang belum lagi? Kat tangan. Siapa yang boleh join? Boleh join? Join. Kan? Okey. Kemudian apa? Bawah ni BES 13 ni pada 5 dan 6 September. Yang ni ada special price kan? Ada special price 270 lah. Hari ni je kan? Hari ni je 270. Harga tiket 320. Ini hari je. Siapa beli untuk dia dan ataupun untuk dia jual kan? Tu dia 270 satu tiket. So kat sini lah kita besarkan cawangan kita. Faham tak? Kan? Kalau kita seorang-seorang apa jadi? Macam mana kita nak jadi diamond? Sebab syarat nak jadi diamond, you kena ada 6 orang yang buat bisnes ni macam you. Faham tak? Untuk jadi emerald, you kena ada 3 orang yang buat bisnes ni macam you. Faham tak? Kan? Betul tak? Kan? 3 orang je, bukan ramai. Kan 30 orang, 3. Tapi 3 orang tu yang macam you nak buat bisnes ni, maka you akan jadi emerald, income-nya 15-20 ribu sebulan. Mana yang dah lama emerald, mungkin 30 ribu sebulan. Nampak? Ada yang 2 juta 1 tahun pun ada emerald, tahu tak? Kan? Kalau 6 orang, nampak itu 3 orang. Satu tiket 270 hari je. Okey? Ambil peluang ni, ada banyak masa lagi. Maksudnya kalau beli 3 tiket, bulan 6 boleh jual 1, bulan 7 boleh jual 1, bulan 8 boleh jual 1. Nampak tak? Kalau ambil 6 tiket, bulan ni jual 2, bulan depan jual 2. Kan? Pagi jual 1, petang jual 1, dah selesai. Kalau nak banyak lagi, bawa 20 orang. Kan? Lagi cepatlah. Sebab 6-6 tu mungkin ada yang demam. Kan? Okey. Kita tengok video satu. Kalau you fikir you kalah
your success. Sekali macam tak habis ni. Bukan barang MW. Kan? Barang MW tak jual kat sini, kat sana, kat kedai. Okey. Dah okey ke? Lagi sekali, beri peluang. Okey, boleh ya? Okey, tak boleh, tak apa. Dah. Tak boleh. Okey. Apa yang saya nak, apa yang penting dekat ni ialah daripada pagi tadi sampai petang ni. So, rasanya anda pun dah dapat banyak perkara. Anda pun dah boleh fikir sendiri. Tujuan kita datang sini pun untuk berfikir, betul tak? Kan? Dan buat keputusan. Kan? Buat keputusan. Lepas buat keputusan, buat komitmen untuk datang belajar. Dan seterusnya bila dah belajar, buat tindakan. Ya? Buat tindakan. Tindakan yang pertama dia ialah kita buat keputusan untuk datang belajar. Betul tak? Betul tak? Kan? Itu yang paling penting. Ya? Itu yang paling penting. Bila kita dah buat keputusan, insyaAllah kita akan berjaya. Yang paling penting sekali ialah kita terus ikut apa kata? Ikut cakap upline. Kan? Cakap, ikut kumpulan lah. Tidak ada sistem ikut. Kalau kita seorang-seorang, sesat tak? Sesat, betul tak? That's why pentingnya kita ikut kumpulan yang dah ada. Ya? Okey? Okey? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.